berzikir kepada Allah, sangat-sangat menjaga adab. Begitulah juga bila kita duduk dalam majlis ilmu sebegini. Bukan kerana nafsu para ulama suruh menjaga adab, tetapi itulah lebih-lebih lagi majlis ilmu para ulama kata aula bin nawafil, iaitu majalisul ilmi muqaddamun ala sairin nawafil. Majlis ilmu itu tidak syak lagi didahulukan daripada segala perkara yang sunnah, perkara ibadah yang sunnah. Zikirnya, salat sunatnya, itu semua letak tepi semua kalau ada majlis ilmu. Duduk situ kerana ianya sangat-sangat kerana membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenali kita, maka adalah terlebih lagi adab dan akhlaknya. Kerana itu Nabi SAW sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka, iaitu sesiapa yang berjalan dengan kalimah salaka. Nabi, apa yang kita sampai daripada guru kita kepada guru kita sampai Rasulullah, yang Rasulullah maksudkan man salaka bukan semata-mata sesiapa yang berada di jalan ilmu ataupun sesiapa yang berjalan di jalan ilmu, tetapi di situ salaka satu kalimah yang membawa maksud berjalan dengan adab. Kerana itu kalau kita berjalan depan orang tua, kalau kita berjalan biasa, itu orang panggil sara ataupun dipanggil masya, itu jalan biasa. Tapi bila salaka, maka dia berjalan dalam keadaan menundukkan perjalanannya, berakhlak, ini orang panggil salaka. Maka kalau nak dapat, sebab hadis tu kata apa? Akhirnya apa? Sesiapa yang berjalan di jalan ilmu, maka Allah permudahkan dia jalan ke syurga. Betul tidak? Nak dapat permudah jalan syurga, realisasikan makna salaka, baru boleh dapat isi hasil dia.